Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah finally Pulau Kita Podcast is here. Ladies and gentlemen, kita hari ini shoot the first ever episode. Dan sebagaimana saya dah bagi tahu kepada semua orang, this podcast is made especially terutamanya sekali dan khas untuk Pulau Langkawi. Dan kita bagikan namanya Pulau Kita. Tuan-tuan puan, nama saya Alif Aiman and I'll be hosting this and all of the episodes sampailah saya kena buang. But for the meantime, you'll be having me. So, hari ni kita nak bincang satu episod yang dia menarik sebab angle yang kita bawakan mengenai Langkawi bukanlah satu angle yang datang daripada Langkawi per se, tapi orang yang ada interest dalam Langkawi. Dan bukan sahaja itu, the persons panelis yang kita bawakan untuk hari ini, dia ada nama mereka tersendiri. Kita bawakan dua tetamu yang datang daripada luar, yang masuk ke Langkawi, yang kita bagikan nama Celebrities in Langkawi. Dua orang, of course ramai lagi orang dekat Langkawi ni sebenarnya yang famous celebrities, but these two people bukan sahaja mereka datang enjoy Langkawi, but they made a life here in Langkawi, berniaga dan duduk di Langkawi. Ladies and gentlemen, I would like to proudly present to you, number one, we have Black Hanifah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar abang, sihat ke? Baik, sihat. Alhamdulillah. Abang cakap betul-betul. Abang pun cakap macam orang Langkawi. Opa pun dah macam orang Langkawi. Memang orang Langkawi dah lah abang no. Macam tu lah. Macam tu lah. Alhamdulillah. Langkawi ni Langkawi ialah rumah nombor 1 saya. Yang di mana rumah nombor 2 ialah di Kuala Lumpur. Ada dua orang rumah lah ni. Tak. Ini introduce. Aku dah dulu. Okey, aku terkejut. Apa tak tahu kan siapa lagi seorang? Apa tak tahu siapa lagi seorang kan? Ni dia. Saya lah Black Hanifah itu. Dan alhamdulillah Langkawi ialah selalu berada dalam hati saya lah ni. Alhamdulillah, love to hear that. Terima kasih banyak Abang Black. Next one, we have we already have a singer. Now we have an actor. Abang Fizo Omar, please. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa khabar orang Langkawi? Baik, muka malu-malu hari ni. Ni Abang Black. Dia tak halik dia punya lidah, tak lembut lagi. Baru lagi tapi dah nampak dah tu nak ke situ. Nampak dah nak ke Nampak situ. Bini dia orang utara, bini saya orang Sarawak. Lain sikit. Sik, Kamek pun orang rumah orang Sarawak. Saya kita. Nanti kita boleh balik kampung sekali. Okay. Abang Fizo, welcome to Pulau Kita Podcast. Thank you for having me. And welcome to Langkawi. Congratulations for the new podcast. Alhamdulillah. You know, I've been telling myself daripada I first balik Langkawi back in 2018 that I want to do something that representing Langkawi, yang tells the story of Langkawi. I like to tell stories. Kalau you know me personally, I suka menyembang. Kaki sembang mah. Ya, kita tengok Instagram dia. Kena tengok Instagram dia. Best. Dia punya info yang That's why we are tu. here to support you lah. Ya, Alhamdulillah. betul. So now that it's finally here and having you guys, I would not Alhamdulillah. think, saya tak pernah terfikir yang sebenarnya my first guest gonna be Black Hanifah and Fizo Omar. Kebetulan dua-dua dekat sini. Kebetulan dua-dua dekat sini. Saya nak bagi tahu one of the challenges buat podcast setakat yang saya baru tahun jagung ni untuk dapatkan guest. Untuk dapatkan guest, to get the scheduling right and to get the right person to come and talk. Okay. But for now, yang paling senang you guys berdua. Terima kasih banyak-banyak. Tepuk tangan sikit tuan-tuan. Bukannya you guys ni apa, maksudnya you guys memudahkan urusan I. Biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. So guys, pertama sekali, since you guys mai ke Langkawi bukannya untuk bercuti sahaja. Alright, you guys datang sini, ada kehidupan dekat sini and berniaga dekat sini. Betul. You yourself, you are in accommodation. Abang Fizo, you are in excursion. But before we go terlalu dalam you guys punya business, I want to ask you guys boleh ingat tak the first time ever you guys datang ke Langkawi dan jatuh cinta? Hang dulu ke aku dulu? Abang, silakan. Langkawi Abang dulu. Black.
First time pada tahun 2011. Okay. Okay, Awal lagi, 2011 tu saya main. Masa tu tak kahwin lagi. Bro, tak kahwin lagi bro masa tu. Aku pula hitam-hitam datang kan. Memang taste lah. Memang big kan. boy Cakap, lah. bro, kalau pergi Langkawi ni Mak Saleh suka orang yang hitam-hitam. Jadi aku cuba hitamkan lagi. Jadi Black Pro Max. Kau jadi triple black kan. Sebenarnya tu saya nak tanya juga. Sebab apa tahu? Black yang dulu dia lain. Tapi black sekarang dia dah lain. Sebelum tu sambung bang. Lepas tu pergilah show kan. Kak Syirah minta maaf. Maaf pula. Okey. Masa tu tak kahwin lagi. Yes. Jadi kita pun mai sini tengok. Yang paling saya tertarik dan saya pun dah tahulah benda ni. Orang utara ni dia sangat ramah. Kalau nak tahu kan, orang utara ni kalau pilah ke mana pun sebelah-sebelah Kedah ni, kadang-kadang orang tak kenal pun mainlah masuk rumah. Walaupun bukan sebab kita selebriti, tapi sebab depa punya identiti depa ni sendiri dan depa punya apa nak cakap, Dia punya mesra tu. mesra dia tu. Yes. Depa layan kita kan. Depa memang bagus lah. Tu kita lepas show malam tu dengan orang dia layan bagus punya. Esok kita pergi jalan-jalan tengok. Ui, Langkawi ni elok ah. Macam-macam ada Langkawi ni. Pantai elok. Dia snap terus ke dia macam kena berlaku sesuatu dulu, macam belum lagi. jumpa orang Langkawi, masa ni jumpa calon jumpa orang Langkawi. Jumpa kaum Calon-calon calon lah. Lepas tu kita pun jalan Depa kata ini orang gelap-gelap ni Mak Saleh suka kan. Kita pun jalan lah tepi pantai. Tak ada seorang pun yang tengok. Sebab ada orang hitam lagi. Sebab ada hitam lagi. Geram betul lah Fizo. Kan? Tak cukup hitam ke? kan? Tak cukup gelap ni kan. Tak ada orang layan kan. Tapi sebenarnya itu bukan kita punya modus operandi masa tu. Kita memang main ni sebab show. Lepas tu daripada situ kita daripada show tu ada pula dia bersangkut lah show yang seterusnya kita duk main Langkawi ni kan. Daripada situ mula dah macam kerap ni main Langkawi ni kan. Lepas daripada depa dah tak ada show, kita pula sendiri pergi pula Langkawi. Kita cuba explore macam-macam benda lah. Kita nak pergi sini kan, Geopark pergi dekat cable car lah, pergi apa Itu semua main lah. dapat duit. Kali ni main buang duit. Dia dah masuk tahap tu. Ya. Sambung. Itu first time yang sampai disebabkan show, and then dia mulalah suka sampailah kenal saya punya wife. Kita Di Langkawi ke jumpa ke? Jumpa di luar. Tapi baik. kami punya honeymoon boleh dikatakan antara yang pertama lah, selain pada honeymoon pertama kami ialah pergi ke Mekah. Lepas tu masuk ke Langkawi. Itu kami berdua memang macam setiap bulan selepas tu kami akan main Langkawi. Setiap bulan. Setiap bulan. Bila yang 2013. nikah 2013. Saat nikah tahun bila? Sudah habis. Balik ni. Dalam banyak-banyak benda bahaya kita nak cakap. Hari ni yang kita cut. Jangan potong. Sorry mami. Syirah tengok. 2014. Nikah 2014. Yes. Okay. Lepas tu kita kerap main lah. Almost every month abang mai Betul. Langkawi come after Mekah. That Yeah. is best bro. Betul. That is best bro. That means a lot for me. Abang Fizo, the same question for you. First time you come, and bila sebenarnya you jatuh cinta dengan Langkawi? Saya sebenarnya dulu saya belajar sebelah ni je. Belajar no. Belajar no. Damn. Ceritanya dulu Cik belajar dekat Perlis, Cik ITM Perlis, Cik buat civil engineering kat Perlis. Markah dulu pun orang Kedah. Ni dia ambil asal negara. So masa duk belajar kat Perlis lu tak pernah main. Dekat sangat je kan. Dekat sangat je. Tapi masa duk belajar lu sibuk main bola tu. Dulu main untuk Perlis. Main untuk Perlis daripada Piala Presiden sampailah kepada senior team lah. 4 tahun saya main untuk Perlis sambil belajar kat Perlis tu. So tak pernah main kat Langkawi until bila lah masuk dalam entertainment industry ni, jadi selebriti, jadi aktor ni. My mum request masa tu kita sambut birthday my mum. So for the first time I came to Langkawi about my mum. I celebrate birthday my mum.
And then I bawa the whole family, and then I bawa I punya fan club juga masa tu. Yes. So masa tu the first ever I datang Langkawi, wish, kenapa masa aku belajar aku tak pernah main. Aku naik ferry dulu start dia kan. Dekat yo. So I tak pernah plan to discover Langkawi. So You UiTM arah Australia. ya, arah Australia. Baik. Arah Perth Place. So I cakap utara ni sangat dekat dengan I lah. And even I still ada family angkat bla-bla Kedah, bla-bla Perlis, semua selalu duduk kat Mai. Okay, so coming back to Langkawi. Datang Langkawi ni tengok, kita orang Kelantan, Terengganu penuh dengan pulau. So macam kemek lah kan. Tapi bila main Langkawi ni, ni lain macam pulau ni. Faham tak? And of course ada kelebihan masing-masing lah. Tahun-tahun? Masa tu aku belajar tahun sampai 2008, 2009 aku grad. Aku main Langkawi 2010. Lebih kurang macam tu lah, about that, to celebrate birthday my mom for the first time kat Langkawi lah. So bila tengok pulau Langkawi ni cantik lah. Macam kalau kita pergi pulau-pulau belah Terengganu, ada Kelantan ada kecantikan dia. Tapi belah main sini dengan ada orang, ada bangunan semua, macam syok lah. Okay, so after that tak sekerap main, tak sekerap Black main, tak sampai tiap-tiap bulan. So until I start main jet ski. Bila start dapat mainan baru, start main jet ski, memang Langkawi ni pot lah. Hampa tahu tak, geng-geng jet ski ni satu dunia suka main Langkawi. Langkawi ni kalau dalam map pot jet ski dunia ada tempat. Memang ada tempat. Really? Antara yang orang kata kalau player jet ski ni, Langkawi is the favourite place. So bila I start main jet ski, aku kat main Langkawi. Even tahun lepas saja 2025, kau rasa lebih 10 kali kot main Langkawi. Just for jet ski. Yelah ada, memang nampak lah dia dekat social media kan. Tak pernah singgah kat tempat kita pun. Kat sini masing-masing dah jejak kasi. Sampai tadi ni masing-masing kata hang duk lama, haram tak jumpa. Tapi kita faham lah, busy. Masa tu datang main jet ski je. Datang main jet ski 2-3 hari balik. Datang main jet ski, ada pernah main seminggu duk main jet ski kat sini. So bila dah start main tiap-tiap bulan tu, macam baru I nampak opportunity, baru I nampak the advantage. Yes. To stay in Langkawi. That is when you start falling in love in Langkawi. Nampak duit dia sat jatuh Tapi dia ni memang otak bisnes. Kita kenal dia lama kan. Jadi memang kita tahu dia ni otak bisnes, dan memang dia patut ada lah kat Langkawi. Cari makan sekupang 2, beli susu anak. Anak pun kecil-kecil lagi. Allah. Betul ya, anak kecil. Anak kecil-kecil. Tak boleh dapat. Kita nak kata anak kecil tak berani. So guys, I think that dalam both of you guys punya story, although caranya berbeza kan, tapi effect dia tetap sama. You guys finally become part of Langkawi. I think that is what important. I always have a heart, a special place untuk orang yang jumpa home di Langkawi. Sebab that is what happened to my mother. Because for me, I believe siapa-siapa sahaja yang datang ke Langkawi and you found a place in Langkawi, you belong to Langkawi. You know, and Langkawi dia sebenarnya tak besar mana. Yang ni yang shock. Siapa sahaja orang luar yang masuk ke Langkawi, you probably kenal orang yang sama. Betul. You kawan dengan orang-orang yang I kawan daripada kecil. Betul. Soon enough, you will be friends with a lot of friends yang I kawan daripada kecil, and kita akan pusing. This is what makes Langkawi great. Because Pimai tang tu juga. Pimai tang tu. Hang jalan sampai dekat Ayam Masin, hang berhenti. Hang jangan jalan. Hang jalan hang lemah. Betul. Right, hang berhenti. So pimai tang tu. So thank you for coming to Langkawi, guys. I nak tanya, datang untuk bercuti is datang bercuti. That is what Langkawi is for. Betul. Tapi macam mana yang boleh sampai nak main berniaga? Main nak duduk. Datang bercuti orang kata 2-3 ribu habis. Nah, main berniaga 200-300 ribu abang. Silap-silap abang Black pun dah juta. Cakap orang. Alhamdulillah ni. Boleh kongsi sikit Abang Black, what do you do dalam bidang apa, dan nama brand perniagaan di Langkawi abang buat apa? Okay, Alhamdulillah lah. Saya dah buat benda ni 5 tahun. Di mana saya buat mula-mula lah. Cerita dia mula-mula macam ni. Saya kerap main di Langkawi ni. Saya kerap duduk di Cenang.
Okay. Melati Tanjung, Cenang. Baik. Saya kena habaq sebab benda ni kalau tak ada Melati Tanjung ni dan owner dia sendiri, saya mungkin tak ada apa yang saya ada hari ni di Langkawi. I see. Di mana setiap kali saya mai, saya akan jumpa dengan Alifan Allah Wan. Yes. Okay, Wan Melati Tanjung. Jadi dia pun dah jadi Adik-adik kau tu. macam family lah, betul. So kita dah jadi macam family angkat. Betul, Kita betul. nak belajar kan. Kita kena tahu lah daripada mana dia, usaha dia macam mana. Yep. Jadi dia buat macam tu, dia kata kalau ada duit baru dia buat. Tak ada duit jangan buat. Kalau tak ada duit jangan buat cara tak ada duit. Jadi dia buat slow sampai yang dia ada lah ni. Lah ni habis tu manga loan lah. Dia tak ada. Ni semua dia manga tak ada loan dengan siapa pun. Dan saya tanya dia, saya nak beli. Dia kata nanti. Jangan kalut. Sabar lu. Lah setahun dia kata sabar lu. 2 tahun dia kata sabar lu. Dia tak bagi lagi no. Tak bagi lagi. Okay. Tak tahu awak, tak tahu awak. Dia kata sabar lu kan. Nanti. Ada nanti manga abang. Jangan lagi. Ada manga kat ujung sana, manga dekat ni Tanjung Ru sana, ada orang nak jual ni. Sabar. Apa ni pi jauh-jauh ni dia kata. Okay. Dia kata macam tu tau. Okay. Sampai- Dia tunggu orang mati kot. Tak tahu. Tak tahu lah. Dia kata kawan tu tak mati. Tak tahu lah. Lepas tu dia kata okay Black, ni ada orang nak jual ni. Itu yang di Bukit Lembu, Kedawang. Itulah dia kata okay, tahun 2019 tak silap. Yes. Sebelum pandemik, mai sini beli. Tengok. Saya pergi tengok. Memang elok lah. Tanah yang kita ada lah ni lah kan. Tapi kita tengok apa semua. Mangah nak beli. Okay. Yang best dia bro, tanah tu dia 1 ekar. Bukan 1 ekar, 1 relung lah. Bila 1 relung, aku nak kena beli 1 relung tu harga RM500,000 lebih bro. Cakap, mangah RM500,000, mana nak dapat duit ni? Kan? Habis tu macam mana? Mangah beli yang belakang, yang depan bagi saya. Aku main-main je bro. Deal macam tu. Deal macam tu. Tunggu lah. Waktu tu aku cakap, takkan Mangah kena beli. Mangah beli, Mangah banyak duit. Tok orang pula. Bro, okay, bagi Mak Ngah sembang dulu dengan Pak Ngah. Bila dah, ini macam ada harapan. Selepas 2 hari, Mak Ngah call. Ni sebab black lah ni. Mak Ngah ambil lah belakang tu, black ambil kat depan. You know. Ya Allah. On the Ini spot. sebab tu saya kena cakap Melati Tanjung ni. Yes. Sebab tanpa depa ni saya takkan ada kat sini untuk buat bisnes tu. Yes. Kita kata rumah, nak buat rumah sewa situ. Memang ada 4 bilik. Dekat situ tanah tu dah ada 4 bilik dengan 2 rumah. Yeah. Jadi sebab tu aku minta yang depan kan. Pandai. Yang belakang bagi kat mana? Mangga kata, Mangga dah ada hotel, Mangga bagilah ni Black nak buat ni rumah sewa kan. Rumah sewa tu orang badan kerajaan yang sewa kan. Yes. Jadi sewa lah. Lepas tu kita kata okey nak buat rumah sewa. Kami mai masa tu macam nak repair lah 1 bilik tu, nak buat macam kami mai tak payah duduk dah hotel. Duduk bilik ni je. Tadi kita pun pasang aircon bilik ni buat. Di 2-3 orang kawan tau. Ni cuba tengok ni Langkawi ni villa semua asyik penuh dia kata. Yeah. Villa? Yep. Villa ni penuh hampir lah. Tengok jalan. Aku tengok ni kawan aku buat villa ni penuh. Cuba hang buat villa. Yep. Dia habak je buat villa. Kita terus macam, betul lah. Yep. So, tak sampai seminggu, keputusan yang kami ambil untuk buat sebuah villa dulu. Yes. Seminggu tu macam sembang. Habis nak panggil interior lah apalah bang. Tak payah lukis atas kotak. Lukis sendiri bro. Ni. Lukis sendiri. Yang ni yang saya dahsyat. Saya untuk pengetahuan semua, saya dah pergi dah tempat Abang Black. Dia rindu villa tu. Dan soalan pertama saya tanya, kalau Abang Black ingat, ni pakai ID ni pakai designer Hey dok. Dan dia sebut dok tu, saya boleh nampak dalam suara dia tu bangga. Dok ni mau ni abang cakap macam ni kok cakap macam ni kami buat. Orang seni. Orang seni. Alhamdulillah lah. So Sambung. macam itulah. Jadi bila kita start buat 2022. Yes. Dah habis, betul-betul habis kan. Kita dah boleh keluar. Jadi kita bawa tukang dan kita buat. Bila sebuah villa tu kita buat, ni nak habak lah kan. Kena habak. Saya buat tanpa tekanan, tanpa hutang. Sebab semua cash memang kita pakai duit simpanan kita. Yes. Memang kita dah plan. Yes. Macam dia kata kita sendiri yang pilih untuk nak apa English yang kamu pakai Exit tadi? plan. Exit plan. Susah betul lah bahasa Inggeris ni. Yes, Kelantan. Batu lah masalah tanah kat aku. Tengok kulit lah. Lepas tu buatlah kan, buat dah. Bila dah siap,
Ni antaranya lah, macam kata jadi own ni, yang kawan kita yang ada ni, dia pun kenalkan dengan orang ni apa tu. Jadi kita pun dah rapat dengan orang Langkawi, dan kawan-kawan orang Langkawi kita dah 10 tahun dah duk main, Duk masuk keluar dah kan. rapat lah. Kan? Ambil duit, buang duit, ambil duit, buang duit. Ambil duit, buang duit kan. Jadi okay, ni macam mana ni? Jadi depa ni lah kenalkan dengan ni, buat macam ni, buat macam ni. Jadi tak sampai 6 bulan kita dah dapat balik ke modal yang kita pakai untuk buat villa tu. 6 bulan. 6 bulan. Orang sewa dah duduk. Ya bro. Dalam benda yang macam hari ni ada orang 3 hari orang masuk, seminggu tak ada orang masuk, 4 hari orang masuk, 3 hari tak ada orang masuk. Tapi 6 bulan you break even. Ya. Wow, that's good bro. Walaupun memang orang nampak macam tak ada orang kan, tapi sebenarnya ada je orang masuk. Yes. Dia tak lah selalu hari-hari full kan. Yes. Sebab ada season. Betul, betul. So, dia dah dapat balik. Jadi daripada situlah yang kami berdua, saya dengan rumah, ini memang kita kena buat lagi ni. Dia kadang-kadang dia marah agak, jangan ni kita baru buat sebiji. Tak boleh kita lawan. Kita lagi bro. Lawan kan. Nampak berat tu. Aku yang beli. Berat. So kita buat lagi kafe. Lepas tu dia tak bagi buat yang sebelah tu. Kita fight lah. Kita kata kena buat. Sementara ada ni buat sampailah hari ni. So 5 tahun dah lah. Alhamdulillah. 5 tahun ni satu pengalaman yang bermakna lah. Macam-macam. Berapa bilik ada ni? Ada 13, 15 bilik. You see, you know, From and scratch. yeah, from scratch. I myself, I mengaku waktu hari tu I pergi tempat dia Abang Black, all of my businesses I pakai ID sebab I don't want to waste my time, I don't want to waste my money. I don't have the time untuk duduk dan berangan kan. I need something quick. Tapi benda tu have to reflect our identity dan sebagainya lah kan. So I bagi tahu, coming from scratch and to build something that you do on your own, yang abang buat sendiri, it's not an easy thing. And you bukannya main daripada background tu. Betul. You main daripada background kreatif. You main daripada menyanyi, hiburan. And now you have a property. It's a lovely way of transition daripada orang kata gig economy kepada property. This is still gig economy lah sebab kita bukannya bergaji kan. Kita ada job. Betul. Kan? Abang Black, pusing Syed, saya nak pergi kepada Abang Fizo. You baru masuk Langkawi, boleh dikatakan berapa lama so far right now? Recently lah. Ya, yang business, Experience business. Baru masuk Langkawi, baru sebulan 2 je. Sebulan 2. Baru nak belajar buat bisnes. Allah, ni tuan-tuan, kalau nak panggil brother ni mai bagi bercakap ya. Keluar elok pun banyak ribu. Ajak orang bisnes mana nak belajar apa lagi. Tak ada lah. Tapi of course lautan ilmu tak pernah kering. Never kan? ending story. And Abang Fizo, you yourself under ATV Safari yang you are proudly wearing sekarang ni, alhamdulillah. What type of business yang you buat? Cuba kongsi sikit. Okay, saya buat ATV Safari di Langkawi. Actually, I start business ATV ni dah baru dalam 6 tahun. I dah ada 2 outlets in Janda Baik and Gopeng. So untuk Langkawi ni saya menggunakan nama ATV Safari Langkawi. Okay, I tak guna nama FJ ATV. Why? Nanti I boleh share. So apa I buat adalah I nak fokuskan kepada satu aktiviti yang premium di Langkawi. Dan kenapa kita menggunakan nama Safari? Safari ni banyak orang ingat maksud dia adalah pengembaraan, pergi tengok haiwan-haiwan. Misalnya pergi safari mesti tengok ada singa, ada apa semua kan. Tapi safari ni sebenarnya dia ada meaning of safari adalah pengembaraan melihat alam semula jadi. That's the real meaning. Ya, maksud safari itself. So, konsep yang saya cuba buat kat sini adalah ATV yang premium, di mana kita bawa masuk, I think setakat hari ni lah kan, kita yang bawa masuk yang 1000cc dan 50cc yang monster ATV yang besar punya. Itu premium dari segi ATV itself, dari segi branding dan sebagainya. Tapi Safari itself, sebenarnya tujuan saya buat ATV Safari Langkawi ni adalah kita nak orang masuk ke Langkawi. Satu, ada ATV dah banyak ada kat Langkawi, alhamdulillah, which is semua hebat-hebat. Saya dah pergi semua, bagus-bagus semua, ada kelebihan masing-masing. Tapi kita bawa masuk yang premium segment. Okay, di gunakan ATV yang premium. Dan Safari adalah saya nak bawa orang masuk Langkawi melihat betapa cantiknya Langkawi ni. That's the idea kenapa saya pakai nama Langkawi. Safari, pengembaraan melihat alam semula jadi yang cantik, something like that. You can Google it. Okay,
So alhamdulillah bila saya come up dengan konsep tu, saya sebenarnya masa dulu saya datang bagi talk kepada usahawan di Langkawi ceritanya. Yang orang bayar ribu-ribu tu. Okay, sama. And then I need to credit kepada Lada lah. Yes. Tadi Black credit kepada Melati Tanjung, I need credit kepada Lada. Saya sembang dengan Datuk CEO Datuk Seri Iskandar, cakap Datuk Seri, I ada satu idea nak buat kat Langkawi ni, nak buat satu aktiviti yang premium. So Datuk Seri CEO ni dia very simple. Cakap okay, apa you nak buat? Dia jenis sembang macam kawan-kawan. Cakap nanti you submit paper. Cakap tak payah paper lah, mai tengok apa yang saya buat dekat KL, kat Jana Baik. Okay. So I respect team Lada ni, tak sembang banyak, dia terus bawa all dia punya head terbang pergi KL. Okay. Pergi tengok apa yang saya buat. Dia terbang sampai airport, terus pergi Jana Baik, pergi main ATV semata-mata. Oh wow. Aku cakap, oi, aku ni kan bilih kecil-kecil dia pun sanggup main dalam hati lah. So bila dia pergi tengok apa yang buat kat sana, I ingat lagi kata-kata Datuk Seri dengan tim dia semua. Dia kata, Fizo, saya nak exactly like this in Langkawi. You fikir lah macam mana nak buat. Itu cerita dia. So I nak yang premium, yang macam mana yang buat, I nak ada sebiji dekat Langkawi. Okay, saya sahut cabaran. So dia macam bagi cabaran dan peluang lah pada saya. Cabaran dia, aku nak unsettle dalam masa 2-3 bulan. Cakap mampu dah aku. Sebab dia nak something yang premium lah. Itu Lada punya KPI lah to achieve. Okay, so saya pun datang lah tengok. Saya rasa lebih 10 lokasi kot saya tengok. Saya pergi tengok orang kata ayat terjun Temurun lah, sini. Saya pun tak ingat lah nama merata lah. Saya pergi dekat Langkawi ni. Dan akhirnya rezeki saya dapat di Telaga 7. Okay. So that's why kita come out dengan premium ATV, safari, and then konsep kita adalah 7 km off-road, 7 checkpoint dengan obstacles, and 7 story kita share setiap checkpoint about Langkawi at Telaga 7. Daripada bawah you naik atas, you boleh sampai atas, right? Sampai tingkat 4. Sampai tingkat 4 yang jabatan yang macam ada pegantung tu kan. And then all of the checkpoints is 7 checkpoints apa yang you cerita? 7 you cakap? checkpoint dan obstacles. Yes. So kita ada obstacles yang nak kena lalu, and then kita ada lastik. Dapat buat masuk lastik kat sini. I nak foreigner masuk, dia tahu ni dulu senjata nenek moyang kita guna untuk memburu haiwan dalam hutan. So kita bagi customer experience, guna lastik, ada target shooting. Okay. So dalam Dia hutan macam berkuda sambil memanah tu. tak, ini parking ATV tapi aku letak target shooting lastik kena dah. Oh, dia berhenti, dia stop lah. Berhenti lah. Berhenti Salah tu, satunya everybody can try the lastik challenge free flow. And foreigner sangat-sangat suka benda ni. Hang sendiri bila hang guna lastik? Lama dah. That's why. Lama myself dah. pun. So sebenarnya bukan sekat foreigner, kita bawa anak-anak kita ni dulu tok nenek hang pakai benda ni sebelum ada pistol lah. Betul. Ada lato-lato lah ni duk main dulu. Nah, so that's the idea. So coming back to the story, so kita ceritalah sejarah pasal Gunung Mak Cincang. Yes. I pergi jumpa all the specialist, orang hebat kat Langkawi to collect all the story to deliver to our guests. Yes. Sejarah Gunung Mak Cincang, apa ni, pasal Telaga 7, pasal cable car, pasal Langkawi, ada bukan 99 pulau dan sebagainya semua. So I khatam benda tu dulu, and then I train my team. So setiap kali orang masuk, dia bukan saja main TV, dia ada something bawa balik. Oh, aku ada pengalaman main lastik. Oh, aku tahu sejarah pasal Langkawi, apa krisis dengan Raja Siam dulu tahun 1890 semua tu. Dan kita share benda tu kepada kita punya guest. You know, this is lovely. I selalu bagi tahu the most valuable thing orang boleh bawa daripada Langkawi, it's not the souvenir, it's the story, it's the legends. Kita kalau, if you ask me, sepanjang saya hidup kat Langkawi ni, kita tak betul-betul leverage ataupun mempergunakan kita punya legenda pun. Betul. Padahal banyak tau legenda kita yang sebenarnya masyhur dekat national, dekat satu negara. Yang kita tahu satu Mahsuri. Orang mungkin ada tahu, mungkin tak tahu. Dayang Bunting. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya batu belah batu bertangkup Langkawi. Tahu tak kat mana?
Dekat dengan Bukit Lembu lah, dekat Yes Villa sir, tu. yes. Yang Piramli buat cerita batu belah batu bertangkup, itu Langkawi. Oh, Langkawi. Yes tuan. Okey. Kisahnya. Apa tu, kita ada legenda-legenda lain lagi yang ada di Langkawi. Mak Cincang, Mak Raya yang kita belum leverage. When you give people something yang mereka boleh bawa balik dengan pertama sekali, tak perlu baggage allowance. Betul. Bubuh dalam sini, lekat dekat sini. Betul. Dia balik cerita ke orang cukup maneh. And for me storytelling can sell lah. Satu benda yang saya dapat mungkin orang Langkawi dah tahu kan. Yes. Gunung Mak Cincang tu, puncak Gunung Mak Cincang adalah dulu ni semua laut. Malaysia semua ni laut. betul. And disebabkan pergerakan bumi, dia menimbul and then tanah pertama yang timbul daripada lautan di seluruh Malaysia adalah puncak Gunung Mak Cincang. Betul. Itulah yang pertama sebelum keluarnya Semenanjung, KL apa. So macam I was like, wow, Langkawi ni kira yang pertama lah di Malaysia. Betul. Kan? Dan ini benda ni cerita ada 550 juta tahun dahulu yang kita tak boleh pick up. Tapi ada bukti-bukti yang menunjukkan. So bila saya dapat benda-benda macam ni, saya kata itulah sebenarnya value yang ada pada Langkawi. Kalau hang cerita pasal pulau, banyak je pulau. Cerita pasal pantai, banyak je pantai. Tapi the story behind it buatkan bila kita kenal Black, kita tahu cerita dia, kita appreciate dia sebagai kawan. Betul. Oh, macam mana dia susah nak buat resort dia dan sebagainya. Dia jadi penyanyi, dia daripada budak duduk flat dan sebagainya sebelum ni kan. Dan kita appreciate kejayaan dia. Sama juga Langkawi. Kalau hang datang setakat hang tengok pulau yang cantik, hang hanya nampak pantai yang cantik. Tapi bila hang kenal sejarah Langkawi, kita akan macam, appreciate lah yang tempat aku duduk ni dulu macam ni. For me, I lebih appreciate kepada story lah. Correct. The history. I bagi saya sekolah rendah sahaja dekat sini. Sekolah menengah saya di luar. Saya di MRSM Besteri Peralih. So saya, when you keluar daripada Peralih 2009 2009 I masuk Peralih. Okay. So kita shift tukar shift punch up. University I dekat KL and then I went overseas. Bila I balik ke Langkawi, jujur lah cakap, rasa macam downgrade gila. Masa first 2018 I rasa macam downgrade gila. I duduk kat KL and then I duduk kat UK. Bila dipanggil balik untuk berkhidmat dengan keluarga semula, bayar student loan mereka, I feel like a huge downgrade. Then COVID happen. Macam Dia reset lah. dia reset bang. Masuk COVID tu, apa yang berlaku adalah orang luar semua pakat keluar. Alright, ada yang sangkut hujung-hujung tu semua, okay lah. But mostly yang duduk kat sini semua piau Langkawi punya. Masa tu saya tengok orang Langkawi memang betul-betul susah bang. Saya generasi ketiga berniaga di atas tanah di sini, di Sandy Beach Resort. Depan mata saya balik 2018, ada chance semua benda yang saya tahu tentang kehidupan saya boleh collapse. Time COVID. Because for 3 generations, this whole thing, this empire of mine boleh collapse depan mata saya waktu saya tengah pegang. So these are the challenges yang saya ni, bila saya main balik time COVID, saya buat program dan sebagainya. Masa tu saya jatuh cinta balik dengan Langkawi. Masa tu saya fell hard, jatuh kau. Sebab saya rasa ada tempat untuk aku khidmat kat sini. These people, my people, they might need my help dalam segi business ke, my staff, daripada segi what I'm currently doing with this podcast or what not. Hello, kita podcast. I look at you the future YB in Langkawi lah. Sabar Sat tuan-tuan. Betul tak Black? Ni boleh kalau okay. Boleh sebab Siapa dah? dia saja buat macam ni, dia tahu tu. Tapi memang kita perlu ada seorang yang berani untuk ke depan. Sebab untuk anak generasi lah ni, kita dah tak nampak dah siapa pengganti orang yang ada lah ni. Tak nampak dah. Kita setakat ni kita tak nampak ada orang yang berani ke depan, ada orang yang begitu lantang untuk bersuara. Macam orang yang bijak berkata-kata. Ramai je boleh, tapi kalau setakat skrip tu tak best lah. Dia boleh macam selamba kan. So kami mengharapkan ada orang yang macam mana. Sebenarnya saya rasa ni doa bini saya. Sebab bini saya selalu cakap, why? Jadi lama-lama boleh jadi YB. But thank you very much. But coming back to this, bang,
Saya sendiri sebenarnya keluar di media sosial backup Langkawi banyak. Defend Langkawi macam-macam isu. Harga mahal, orang tak ada, ahli-ahli politik cuba untuk cucuk-cucuk masuk ke Langkawi. Saya buat tu dengan niat untuk memberikan kesedaran. Tapi abang, saya dan this whole Pulau Kita Podcast takkan berlaku kalau memang Langkawi semua TikTok. Kalau kita memang tak ada masalah. We are here giving awareness kepada orang sebab sebenarnya kita sedar yang we are not doing that good. Kita ada isu yang kita nak kena selesaikan. And you guys dah datang sini bukan sebagai pelancong, you guys are part of our ecosystem juga. Pertama sekali saya nak tanya sebagai orang luar yang datang berniaga di Langkawi, apa yang kita boleh improve untuk Langkawi? Daripada segi kita punya penguatkuasaan ke? Daripada segi kita punya servis ke? Daripada segi kita punya promosi ke? Bang Fizo, you can take up this one first. Pada saya lah, bukan Langkawi sajalah, mana-mana tempat pun, bila peredaran zaman, semua orang berubah, kita pun kena berubah lah. Daripada dulu zaman tak ada social media, dah ada social media, macam-macam trend. Dunia terlalu cepat sekarang, cepat gila. Tapi adakah mindset kita berubah? Mindset ni macam mana sebenarnya abang masukkan ni? Apa yang kita kena ubah? Dia, saya anggaplah Langkawi ni satu hospitality punya area. Betul tak? Apakah hospitality? Kita bukan setakat servis, kita bukan setakat menjual makanan, jual air, hotel dan sebagainya. Kita adalah hospitality. Hospitality bermula daripada awal sampai orang turun, sampailah orang naik flight balik, naik ferry balik. Yep. Hospitality daripada awal sehingga habis. Yep. So pada saya, kalau ada seorang dua je yang berusaha nak ubah mindset, nak upgrade, tak jadi. Dia kena semua. Betul. Dia kena semua unite. Sama juga orang berniaga. Kalau orang berniaga ni, dia kena semua sama-sama unite. Betul, berniaga ni saya mau saya berniaga, dollar and cent lah untung. Tapi kalau faham konsep berniaga, untung tu datang kemudian bagi dulu. Kita cuba relate konsep kita modern, business modern, apa yang kita belajar dari segi marketing dan sebagainya. Kita kena balik juga prinsipal dalam agama kita. Ya. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni, orang akan fikir apa yang aku dapat, berapa untung aku, semua fikir nak terima je. Apa hang boleh memberi? Itu berbalik kepada hospitality tadi. Kalau semua orang menjaga servis yang bagus, keikhlasan dalam mencari rezeki, buat makanan betul-betul ikhlas, betul-betul sedap, hotel servis betul-betul selesa, tempat betul-betul bersih, betul-betul ikhlas layan orang, dia takkan ada isu Langkawi mahal, Langkawi murah, Langkawi ada orang, Langkawi tak ada orang, Langkawi takkan ada isu. Sebab tempat tu dah cantik, kita tak boleh salahkan. Ini adalah khazanah Allah yang Allah bagi pada kita, dah cantik. Tapi people have to do something. Minta maaf, itu pandangan saya. Saya pernah dengar satu contoh kawan saya. Dia nak berniaga. Alright, dia buat berniaga dekat Langkawi. Lebih kurang macam Abang Fizo punya, dia buat satu produk, lepas tu dia nak berniaga kepada orang. Everything was nice. Excursion was nice. Tapi problem dia sekarang ni, orang tengah. Masalah dia sekarang ni orang tengah. Itu yang maksud Fizo tadi. Semua orang kena bekerjasama lah. Yes. You boleh bayangkan ada certain excursion, alright, yang saya tak sebut lah dekat sini kan, yang di mana operator tu dapat lagi sikit daripada orang tengah. Orang tengah untung lagi banyak. Orang tengah lagi untung lagi banyak. So contohlah satu perkara tu, alright, harga dia RM100. Geng ni jual RM400. Operator dia bagi RM100 lah. Dia dapat RM300. Dia dapat RM300. Padahal yang operator ni, dialah staff, dialah barang, dialah sponsor, dialah marketing, dialah dirty hand, semua dia. Tapi kawan ni makan 3 kali ganda, 300 kali ganda. Kau atas angin. Owner business, contoh, kita duk berniaga mas RM100. Hang jual RM300. Lo ni barang mahal. Aku sebagai business owner nak kena naik harga.
Kan lah ni minyak tengah naik. Aku sebagai business owner, aku nak kena naik harga. Aku nak naik tambah lagi 100, nak tambah lagi RM50. Oi, tak boleh makan margin kami. Margin apa? Hayat ada liar. margin apa? Saya bagi satu contoh analogi Saya bagi contoh analogi. Saya customer Mak Saleh daripada luar, foreigner. Awak operator, awak orang tengah. Okay. Apa yang berlaku ni yang saya dengar lah, dan saya pun dah masuk orang kata dalam kahwin ni. Okay, benda ni wujud kan. Bukan semua tapi ada. Okay. Apa yang berlaku adalah awak operator, awak orang tengah, saya customer daripada luar. Awak charge bisnes awak, rate awak RM100. Macam awak cakap tadi lah, ni orang tengah dia makan RM200. So dia charge dengan saya RM300. Pada saya tak perlu tahu apa proses antara apa berdua. Saya tahu hang recommend, hang bawa aku pergi sana. Saya bayar RM300. My expectation, saya nak RM300 punya value. Okay. You punya part, you tak salah. Sebab you dapat RM100. So you give the value RM100 kepada customer. Tapi dia ada gap kat situ. Aku bayar RM300, aku expect RM300. Aku bagi RM100, aku dapat RM100, bina RM100. Kawan ni dapat RM200, one off, belah. So bila saya balik, saya tak akan cakap black, saya tak akan cakap alif. Saya akan cakap Langkawi. Service is very bad. Langkawi is so expensive. Langkawi, and then saya akan bercerita pada orang lain. You know, the fall of Rome does not happen overnight. Ya. Rome tidak jatuh satu hari. Dia ambil masa. Satu-satu batanya ditarik daripada tembok Rome. Maka jatuhlah Rome. Macam mana kita zaman awal 2000, hujung 90-an, awal 2000 dan 2010, 2011, we have this beautiful big wall of Langkawi. Tapi kita ambil bata tu sikit-sikit, kita toreh, kita buat plot dan sebagainya, tanpa kita sedar bata tu bagi kita apabila kita ambil nak bagi keluarga kita. Aku dapat bata. Kan. Bagus untuk kita, but in a bigger picture, sebenarnya kita meruntuhkan tembok kita sendiri. Kan? Bata tu akan empat kita balik. Bata tu akan empat kita balik. Exactly. I can say this because I am also from Langkawi. I hope tak berlaku pada you. I hope tak berlaku kepada you. Dah. What happened to you? Ni sebab TAMAK, tamak. Baik. Okay, tamak ni memang kita tak boleh nak buang lah. Di mana-mana pun ada kan. Mana-mana pun ada sifat tamak ni. So ada kejadian ni baru lagi. Bukan orang Langkawi lah. Bukan orang Langkawi, tapi terjadinya di Langkawi. Kita bagi dia satu phone untuk dia jaga kita punya sale, di mana orang deal semua melalui phone tu. Jadi bila dia deal phone tu, sebelum ni kita bagilah dia dalam 10% daripada jualan bilik. Bila dia dah deal, bulan pertama dia duduk rumah saja dapat dalam 600. Duduk rumah main phone, malam call, mai datang rumah, jom kita pergi makan. Setiap hari kita bawa dia pergi makan. Laki dia kerja dengan kita. Okay, dia duduk di rumah tak buat kerja apa, suri rumah lah, tapi kita bagilah. Okay, tak apalah, dia baru nak mula hidup. So bila kita buat macam tu, yang saya sedar, bila kita terlampau rapat sangat dengan mereka ni naik kepala, pijak kepala. Jadi makin lama saya tengok perbelanjaan dia ni sat-sat barang Shopee sampai sat-sat barang Shopee. Hang aku tahu gaji laki hang aku banyak berapa. Hang tak kerja, tapi barang hang order setiap hari. Kita pun kata, hang ni duk membazir ni, jangan macam ni. Hang pun baru nak mula hidup kat sini. Kan? Baru beberapa bulan masuk pun kita bagi advance dulu. Begitu nak jaga, betul, nak bagi jaga sustain kan. End up dia, tiba-tiba dia kata laki dia sakit lah, dia balik ke Penang. Tahu tak, tiba-tiba je ada orang DM, kata orang daripada villa ni call, kata ni ada tak staff nama dia sekian ni, dia ni tak lepaskan duit lagi untuk bayar kepada kami. Dia konon-kononnya dia ni ada dua watak dia seorang, watak konon-kononnya nama seorang lagi ni ialah kerja dengan kami yang meluluskan apa ni duit-duit ni lah. Ada satu watak fiction. So dia ni tak lepaskan lagi duit untuk saya bayar. Okey, mana dia pula ni kan, kata. Mana mai kawan ni kan. Okey, dia ni tak bayar. Rupanya dia deal confirm dengan villa kita. Dia ambil deposit.
Bila dah ambil deposit, lagi berapa hari nak check in, dia apa tahu, oh villa ni tak boleh nak masuk sebab ada ular masuk villa ni. Beranak-anak dalam villa. Ush. Jadi kami tak boleh, kita bagi lagi satu tempat. Dia bagi tempat lain, tempat tu dia deal macam mana. Bukan villa abang dah, orang lain punya villa dah. Tu dia bagi villa lain, entah apa mana-mana, bukan villa pun, homestay ya. Di tempat lain. Orang tu bising. Kami mai sini jauh-jauh daripada Johor nak duduk di Villa Black. Kami memang nak duduk villa ni, kami dah tengok dah semua, tapi kami dapat duit. Jadi kami frust lah, dia kata. Dia kata ada ular lah apa. Rupanya selepas pada tu barulah orang ni WhatsApp nak dekat 25,000 duit kami selama bulan raya sepatutnya penuh, tak ada orang. Uish. Raya baru ni. Uish. 25,000 lah. Itu yang kami tahu. Macam abang cakap ni, isu pasal orang tengah lah kan, yang orang deal. tengah lah ni. Sampai satu tahap saya dapat dengar daripada satu owner produk ini. Alright. In fact, bukannya owner produk biasa ni, subhanallah, craft tangan. Craft tangan Langkawi, craft tangan Malaysia di Langkawi adalah craft tangan terbesar di Malaysia. Dibina di sana. Tapi nak dapat orang nak pi cukup payah. Dia pada mai kafe makan, dia sembang benda tu. Sebab apa? Tak ada commission dulu. Orang tak mau bawa pi. Driver-driver tak mau bawa pi. Padahal kalau nak tunjuk warisan budaya kita yang paling piau sekali, situlah tempat dia. Kita ada glass blowing, kita ada batik, kita ada lukisan, kita ada semua benda. To get the operator product to customer, bila ada orang tengah yang tidak bertanggungjawab. Tak semua Saya lah. tak cakap semua. Saya rasa ada industri dan ada tempat untuk orang tengah di mana-mana industri pun. Sebab apa? Dia membantu untuk mudahkan urusan owner dan juga connecting dot dan juga klien. Tapi takkan 200%. Takkan 300%. Dia 4, dia dapat 3, yang owner dapat 100. Disebabkan tu yang akan merosakkan nama dia, harga mahal lah ini, padahal tak sampai. And dia akan menyepit owner business tu. Right? Saya cuma nak cakap satu je. Saya ni orang Kelantan, duduk KL. Travel dia alhamdulillah lah. Nak kata seluruh dunia tak lagi, tapi merata dah. Kan. Bini orang Sarawak. Kan. Bisnes adalah dekat sini sikit-sikit ada, tapi kenapa saya pilih Langkawi? Yes. Orang Langkawi patut fikir benda ni. Hampa ada banyak kelebihan yang hampa sendiri mungkin tak nampak. Kami orang luar nampak, kami memilih untuk stay di Langkawi. Alright, yang panas-panas sudah. I want to move on from this. Alright, kita nak bagi yang last segment, light quick question, Langkawi trivia. Let's go. Alright, saya ada beberapa soalan nak tanya kepada tuan-tuan. Untuk tanya, siapakah lebih Langkawi? Adakah Black Hanifah ataupun Fizu Omar? Terpaling Langkawi ni. Terpaling Langkawi ya. Lebih Langkawi. Alright, any one of you guys boleh jawab. Okay, siapa jawab dululah. Alright, okay. Langkawi ada 99 pulau, betul atau salah? Salah. Berapa kita ada? 102. Betul. 102 ke 104? Dia 102 kira. Dia ada perbezaan. Ada yang cakap sampai 14 kot. Panas Tak lah, bila low tide ayat surut, dia akan muncul lagi 5 lah. Betul. Tapi So yang tu dia tak kira lah, sebab dia kalau dah anak kira apa? Okay. Tapi sebenarnya lebih 99. lebih daripada 99 pulau. Betul. Alright. Aku mimpi malam tadi. Tu boleh jawab. Semua orang Langkawi kerja tourism. Betul ke tak betul? Tak betul. Ada apa lagi di Langkawi? Ada kerajaan, serve for government, and ada majority tourism lah, tapi adalah government, semua banyak agensi kerajaan kat sini. Okay, Langkawi bebas cukai pada tahun 87. Yes! Yes sir! 87! Dahsyat ha. 87! Aku ingat sebab hari lahir aku. Oh ya ke? Oh ya ke?
Dah tua. Tak, aku terfikir sama ada hang betul-betul pandai atau hang tahu ataupun hang dapat soalan bocor. Tak. Aku terfikir. Dia memang kebetulan aku ingat benda yang Oh, kena dengan aku. power. Aku boleh hafal lah. Power. Memang sesuai untuk Langkawi. Memang sesuai. Sangat Langkawi. Tak tahu lepas ni betul ke tak. Tak tembak lah. Okay, yang ini saya nak tanya sorang-sorang. Alright, the same question to both of you. This or that. Okay, Cenang atau Tanjung Ru? Tanjung Ru. Tanjung Ru. Cable car atau island hopping? Cable car. Cable car. Cable car. You're a jet ski guy, not a island hopping Dia dah boring lah tu. Sunset cruise atau jet ski? Sunset cruise lah. Jet ski lah. Yeah. Kuah atau cenang? Cenang. Senang. Okay. Laksa ikan sekok atau nasi campur? Nasi campur. Nasi campur. Nasi campur. Baik. Healing ke shopping? Healing. Healing. Baik. Morning beach or night beach? Morning. Morning. Morning sedap morning Morning. Alright. Pengawan tak nak sekolah. Kena juga. Last kali, mana lagi best? This or that? Tourist season atau low season? Hati-hati tuan-tuan. Tak ada jawapan yang tepat. Dua-dua ada kelebihan. Yes. Tu macam Play safe. Yes. Actually betul. Tourist season kita dapat lah bisnes kita. yes. Tapi kita agak semak sebab kita kena layak ramai orang. Betul, Tapi bila low season itu masa kita Peace lah. of mind. Kita akan santai habis. Aku bangga dengan Hang Black. Alhamdulillah, Lawak juga alhamdulillah. kan. Daripada Yelah. kita ni Huha-huha. sama-sama susah cari-cari rezeki. And then antara artis yang tahu exit plan kat mana, tahu kat mana nak keluar. Walaupun kita selesa ni pesanan untuk diri sendiri untuk semua orang, sama ada berniaga ke dalam tourism ke artis ke, kita kena tahu bila kita nak keluar, Yes. bila dan macam mana cara nak keluar. Yes. So Black dia dah, walaupun dia masih lagi industri top ni Ya. AJL pun silap-silap masuk lagi ni kan. Tak lepas hari tu. Tak lepas. Tahun depan dia Hari lagi. tu kan. Tahun depan hang bayar kundi banyak lah sikit. So the idea is, Saya boleh jadi walaupun orang nama dia masih kuat, tapi dia dah slowly ada exit plan, set up something for passive income untuk anak-anak. Ya. So benda ni saya sebagai sahabat, saya respect dengan Black. Mungkin jadikan contoh inspirasi kepada orang-orang yang berniaga di Langkawi ni juga. Daripada dia punya experience ataupun daripada apa yang dia tunjukkan tu menjadi inspirasi kepada kita. Ya. Weh, dia ni dah pergi ke bisnes lah. Oh, Fizu ni macam mana dulu tak nampak sangat, tapi kita tahu orang Kelantan ni memang bijak berbisnes. Betul. Kan? Mungkin sebab dia makan budu. Tapi kita pun tak makan budu lah. Kita pun makan budu. Bro, aku favourite budu. Singgang. Singgang tu kalau aku makan budu tu, kalau tak ada akan gaduh. So budu tu kita boleh Ya, kenapa duk makan budu ni nak execute business plan? Sebabkan tu lah mungkin aku ada hari ni Allah bisnes ni kan. Akbar. Tapi itulah dia salah satu sahabat dalam industri yang menunjukkan contoh yang baik kepada ramai orang. And saya dalam you punya exit plan dan sebagainya bagi kami, saya orang Langkawi, kita mengutip untung itu, kita mengutip manfaat. Sebab apa? At the end of the day, you guys choose to come to Langkawi and make Langkawi your home. Jadi yang tu bagi saya cukup besar hati dah. And bawa lagi ramai orang itu lebihlah baik. Dah ada Terima seorang kasih. lagi prospek yang high profile di mana yalah kita akan ni nanti aku bagi geran. Kita tengok aku ada satu tanah atas bukit view laut aku punya. Boleh. Mau anak beli. Boleh saya Nampak tak? Duk kira dah. dan sebenarnya my side pun ramai I punya business partner, Mai duduk sini. ramai sini dah nak start invest. There you go. come Bring on, them you. over to Langkawi. Actually kita nak energy, kita nak good Yes. energy. Bukanlah hampa jangan ingat pula ni geng-geng luar dah masuk penuh Langkawi. bukan. Saya pernah kena sound macam tu. Ya. Tapi dengan adanya kami insya-Allah sedikit sebanyak, weh, orang nak bayar Black suruh buat video, suruh promote, rate dia 10,000 tau. Betul ya. Tapi Black buat video untuk Langkawi, Black ada charge dengan Langkawi. Kita buat Tak ada. sendiri lah kan. Tak ada. Setiap artis yang main sini create awareness untuk Langkawi,
Jadi mungkin Wak Imah disebabkan Black punya posting, mailah seorang dua akan Langkawi. Betul. Rezeki tu pergi dekat orang Langkawi. Betul. Mungkin disebab saya Wak Imah, saya dah buat posting orang Langkawi, tak main-main TV saya pun tak apalah, apa mailah Langkawi, support Langkawi, rezeki tu terus mengalir. Amin. Kan? Mungkin kami sebagai asbab untuk merancakkan Langkawi, Allah campak kami kat sini, kami happy. Amin. Amin. Moga dimudahkan urusan tuan-tuan dan perempuan, dilipat kali gandakan rezeki Amin. untuk semua, Amin. dan diangkat martabat kita Langkawi, insyaAllah. Tuan-tuan perempuan, it's been a pleasure talking to two big names of the industry. Kita ada Black Hanifah dan Fizo Omar, penyanyi dan pelakon yang datang ke Langkawi bukan hanya untuk bercuti, tapi juga untuk berniaga dan tinggal di sini dan mengundi di sini. Ya. Saya Dan mengundi di sini. Terima kasih banyak kepada Abang Black dengan Abang Fizo, dan insyaAllah kita akan kupas lagi isu mendalam tentang Langkawi di episod-episod akan datang. Lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih banyak kepada semua. Saya Alif Aiman. Kita jumpa lagi di next episode Pulau Kita Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.